Assalamualaikum. Hidup lagi Mamat ni. Baru ni balik kampung, orang tanya lama tak ada video. Jumpa Kak Daniel lagi syok. Kita abang ingatkan abang dah mati. Rupanya hidup lagi. Alhamdulillah. Masih hidup lagi, masih bernyawa lagi tuan-tuan. Cuma video je lah tak ada. Dah lama saya tak buat video. Saya rasa dalam 2 tahun lebih dah saya jarang buat video. Kalau dulu memang kita buat video seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Ini dah lama sangat dah. Tapi tuan-tuan, minat tentang pertanian, penternakan tu masih ada lagi. Dan dekat tempat baru ni pun kita dah lama dah start buat. Cuma tak sempat nak buat video saja. Dalam tempoh 2 tahun ni tuan-tuan, banyak benda baru yang saya belajar. Banyak benda baru yang saya cuba. Dan saya pun sebenarnya tak sabar nak share dengan tuan-tuan. Dan sekarang ni, dekat tempat baru pun kita dah mulakan pertanian. Kita buat sistem fertigasi. Dan untuk fertigasi dekat rumah ni, dia tak sama macam fertigasi komersial. Kalau kita buat fertigasi komersial, biasa kita tanam 1 ataupun 2 jenis tanaman. Tapi bila kita buat fertigasi dekat rumah ni, takkan kita nak makan 2 jenis tanaman saja. Mesti kita nak tanam pelbagai jenis tanaman. Dan cabaran untuk fertigasi ni tuan-tuan, untuk sebagai contohlah kita ambil timun. Timun ni ada spesifik nilai baja yang diperlukan. Kalau tomato pun sama. Semua tanaman ada nilai baja tertentu. Tapi bila kita buat dekat rumah ni, kita nak tanam pelbagai jenis tanaman. Jadi macam mana kita nak sesuaikan nilai baja untuk semua jenis tanaman ni. Itulah antara benda-benda yang saya tengah research sekarang ni dekat sini. Untuk bisnes pula, dari segi projek, kebanyakan projek yang saya buat sekarang ni adalah projek sistem solar off-grid untuk pertanian, untuk rumah kebun. Sebagai contoh, bila tuan-tuan nak buat fertigasi, nak kena ada elektrik, nak hidupkan pam, nak siram pokok. Dekat situlah saya masuk pasang sistem kuasa solar off-grid yang ada bateri untuk hidupkan pam. Bukan soal nak jimat elektrik. Bukan. Benda berbeza tuan-tuan. Dan solar untuk penyambatan elektrik, saya tak buat. Saya cuma buat solar khas untuk pertanian saja. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ada tanah dekat hujung ke atas bukit. Tak ada elektrik. Tuan-tuan boleh manfaatkan sistem kuasa solar ni untuk buat fertigasi. Cuma masalah sekarang ni, bila sebut solar, jimat elektrik. Jimat elektrik. Tak tuan-tuan. Sebenarnya solar ni kita guna untuk tempat yang tak ada elektrik. Bagi contoh, nak buat kebun. Kebanyakan kebun ni dia gunakan generator petrol ataupun diesel. Kena pula sekarang ni minyak mahal, jadi orang beralih kepada solar untuk kebun. Saya balik kampung baru ni, saya sembang dengan seorang kawan. Kos minyak dia satu hari adalah RM80 untuk 2 pam. Nak pam air masuk dalam tangki simpanan. Kemudian untuk sprinkler pula satu hari RM80. Situasi macam itulah kita gunakan solar untuk pertanian, dan yang saya buat ni adalah solar untuk pertanian, bukan jimat elektrik. Benda berbeza. Untuk fertigasi ni saya masih lagi belajar, benda baru bagi saya. Tapi alhamdulillah setakat ni pun dah ada hasil. Kalau tuan-tuan tengok ni kacang panjang ni, tapi ini memanglah dah tua, sebab yang ni saya nak gunakan sebagai benih untuk tanaman seterusnya nanti. Jadi hari ni saya nak share dengan tuan-tuan, saya nak tunjuk apa lagi yang ada dekat rumah ni, dekat tempat baru ni. Jom kita tengok. Okay, yang tuan-tuan nampak ni sebenarnya daripada greenhouse pertama yang saya beli dulu. Plastik dia dah koyak, jadi saya gunakan sebagai tempat, sebagai trellis lah untuk tanaman yang jenis memanjat. Kat sini kita ada timun, kacang panjang. Kejap lagi kita tengok balik. Kita tengok depan dulu tuan-tuan. Okey, ni greenhouse yang baru saya beli. Yang ni untuk eksperimen tentang hidroponik. Jadi saya tunjuklah tuan-tuan apa yang dalam ni. Dari tanaman tak apa nak menjadi sangat, sebab dekat sini kita fokus pada research, nak tengok macam mana kaedah yang sesuai untuk kita buat tanaman. Okey, fertigasi alhamdulillah walaupun masih lagi baru belajar, kita adalah. Okey, dekat sini tuan-tuan kita ada betik. Pokok betik. Ini saya ambil benih daripada buah betik, saya semai, saya tanam. Kemudian kita ada brokoli. Ada 7 polybag brokoli. Kecut sikit lah sebab sebenarnya tengah panas. 7 polybag. Ini pun kali pertama saya tanam brokoli menggunakan kaedah fertigasi. Brokoli pun kali pertama, fertigasi pun kali pertama. Kat sini kita ada tembikai. Ada 2 pokok, yang ni macam dah terbantut sikit dah. Yang ni ada bunga dan nampak ada buah sikit lah. Tapi pokok kecil saya tak tahu, mungkin dah terbantut. Dan dekat sini pula kita ada cili dan juga tomato. Cili kat sini ada 5 pokok. Dan dekat sini tomato ada 5 pokok. Dah mula berbunga dah tuan-tuan. Balik kampung sekejap je seminggu. Balik sini tengok dah ada bunga dah. Sekejap je. Okey, tomato. Dan dekat sini tuan-tuan, bendi. Bendi ni memang tengok pun nampak macam agak padat sikit, sebab saya tengah cuba nak tengok dengan jarak ataupun dengan ruang yang kecil ni, boleh tak bendi ni tumbuh dengan elok, boleh tak berbuah.
Tapi setakat ni memang dah berbuah. Itu dah kutip. Ni pun tengok ada bunga lagi. Pokok rendah je tuan-tuan. Sama tinggi dengan polybag je. Ni pun ada lagi bunga. Alhamdulillah menjadi, cuma agak padat sikit lah. Bila nak kutip tu macam susah sikit. Tapi bolehlah. Sebab kita dekat sini kita nak jimatkan ruang. Kalau orang buat dekat kebun, tanah dia luas, dia tak adalah masalah ruang. So dia boleh jarakkan sikit. Mungkin pertumbuhan lebih baik. Tapi macam saya, sebab saya ada masalah ruang yang terhad. Kat sana ada kosong lagi. Itu kita tak tahu lagi apa kita nak tanam. Tapi kita biarkan dulu. So peringkat mula ni kita cuba jimatkan ruang sejimat yang mungkin. Memang boleh katakan setiap pokok dah ada yang berbuah. Cuma yang ni itu terbantuk sikit. Oh yang ni terbantuk tapi dah mula keluar putik bunga. Terbantuk sebab saya punya drip ni tersumbat. Yang ni pun dah berbuah, dah kutip. Alhamdulillah menjadi. Tapi banyak lagi benda kena belajar. Kita tengok pula dalam greenhouse. Dalam greenhouse ni plannya untuk sistem hidroponik. Dan untuk hidroponik macam biasalah kita punya semaian dengan menggunakan span. Dulu masa saya buat tanaman ataupun semaian menggunakan span ni, ada juga masalah. Semua media semaian ada masalah tersendiri. Tapi saya lebih suka gunakan span ni sebab span ni dia lebih murah tuan-tuan. Okay? Tapi adalah cabaran dia. Dan setiap cabaran tu ada penyelesaian dan kita pun dah ada penyelesaian untuk span ni. Jadi selepas ni kita akan kembali dengan hidroponik dan media untuk semaian kita tetap menggunakan span juga. So sebenarnya bila dalam pertanian peternakan ni, bila ada masalah, jangan lari. Cuba cari jalan penyelesaian. Dan dekat bawah ni kita ada sistem hidroponik. Untuk kangkung ni pun dah banyak kali harvest ni. Potong tumbuh balik. Okay. Untuk hidroponik kita akan ada dua sistem. Yang pertama sistem NFT menggunakan pipe 4 segi ni. 4x2 inci. Lagi satu kita akan buat tower. Dan lagi satu untuk kangkung ni, saya lebih suka tanam kangkung ni dengan kaedah yang mudah. Sebagai contoh dengan menggunakan bucket dan juga kolender ataupun penapis ni. Sebelum ni saya cuma gunakan tisu. Saya letak tisu, saya letak benih, tapi jumlah yang tumbuh tu tak banyak. Dan sekarang ni saya cuba dengan kaedah yang baru, yang mana kita letakkan kokopit dekat dalam ni sebagai media semaian dan juga tanaman. Dan dekat bawah ni macam biasalah, air. Untuk permulaan air ni tak ada baja lagi. Selepas 7 hari ataupun 10 hari baru kita letak baja bila dah tumbuh nanti. Ini baru semalam saya letak. Ini kangkung, yang ini bayam. Sebab bagi saya kalau macam kangkung ni kita nak letak dalam sistem hidroponik macam tak berapa nak sesuai. Takkan kita nak letak satu pot atau sepokok. Kalau kita letak banyak pun tak semua tumbuh. Jadi saya rasa kaedah bucket ni lebih sesuai. Cuma nak cari media mana yang terbaik lah. Dan tujuan saya gunakan kopit ni sebab saya nak lebih banyak benih yang tumbuh berbanding saya guna tisu dulu. Tisu ni sebab dia cepat kering. Jadi benih akan rosak. Bila kita gunakan kopit ni, dia lebih lembap. Kelembapan tu akan kekal lama, dia akan cepat tumbuh dan lebih banyak yang tumbuh lah. Kalau tengok ni pun dah mula pecah. Ni baru semalam ya tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan lagi satu, untuk siraman span hidroponik ni nanti, kita akan gunakan timer dan juga siraman gunakan misting ni. Dan untuk ni kita akan kontrol menggunakan valve dan juga pump. Ada pilihan sama ada gunakan valve ataupun gunakan pump. Ini boleh set timer, tapi untuk timer ni saya tak gunakan timer biasa yang orang guna untuk fertigasi tu, tapi kita gunakan smart switch. Kita boleh link dengan sistem untuk kita kontrol semua peralatan tanaman yang ada kat sini. Dan nanti pun kita akan ada sensor-sensor yang akan kita gunakan untuk pertanian dalam satu sistem yang sama, termasuklah CCTV untuk monitor apa semua tu kita akan buat dekat sini. Untuk hidroponik nanti tuan-tuan jangan risau, akan ada video lagi dan sebenarnya kita akan upgrade sistem tanaman kita selain daripada design sistem, dan kita akan integrate dengan automation system untuk kita manage kita punya hidroponik nanti. Barang semua dah ada. InsyaAllah kita akan buat sampailah tahap baja pun dia akan bancuh sendiri tuan-tuan. InsyaAllah. Dan yang ni atung untuk bateri. Dan untuk makluman tuan-tuan, dekat kawasan luar ni dia tak ada power. Okey, saya pun pelik dengan design rumah ni. Dekat luar memang tak ada soket outlet. Dan saya
Sebenarnya boleh kalau saya nak tarik, tak ada masalah. Cuma saya ingat saya tak nak gunakan power TMB dekat kawasan sini dan saya akan gunakan solar. Ada pelbagai sebab lah. Satu, saya nak test inverter yang saya supply, yang saya pasang dekat customer, dan saya nak simulate seolah-olah macam kita ni berada dekat kebun, tempat yang tak ada elektrik, tuan-tuan. Sebab itulah kebanyakan masalah yang dihadapi oleh orang yang nak berkebun, terutama nak buat sistem fertigasi. Nak sewa tanah tepi tiang elektrik, sewa mahal. Bila nak sewa tanah yang murah, ke dalam sikit tak ada elektrik. Dan sebenarnya, salah satu bidang pertanian yang paling sesuai gunakan solar adalah fertigasi. Sebab pump kita tak jalan lama, tuan-tuan. Pump cuma jalan 10 minit, 15 minit saja. Dan bateri pun tak perlu besar. Cuma dari segi desain solar tu, nak kena pilih peralatan yang sesuai. Dan dekat belakang sini, tuan-tuan, kita ada tanaman pokok kedondong ataupun ambra, jambu dah berbuah. Okay. Alhamdulillah, untuk sistem fertigasi ni bukan saja untuk polybag tu, banyak lagi benda-benda lain, tanaman lain saya gunakan kaedah fertigasi juga. Walaupun kita tanam dekat bawah, kat tanah, saya masih gunakan dripper ni. Dia mudah bila kita selalu tinggal rumah, kita tak payah nak risau tentang siram lagi dah. Dan untuk kacang panjang dan juga ulam raja ni ada kelainan sikit. Untuk kacang panjang ni, tuan-tuan, ni kaedah fertigasi, tapi kita tak gunakan polybag. Saya letak dalam takung ni, dan media kita gunakan kopit. Kita pasang dripper, sama aja, tuan-tuan. Jadi fertigasi ni tak semestinya kena ada polybag. Bila kita ada siraman air dan baja dalam paip macam ni, inilah fertigasi. Tak semestinya nak kena ada polybag. Tak kisah dekat mana pun kita nak tanam, bila ada siraman macam ni, inilah fertigasi. Sebab dia gabungkan air dan juga baja. Dekat sini ada tomato, kangkung. Dalam ni ada lebih kurang 9 pokok kacang. Dan untuk yang ni pula, ulam raja ni, media saya gunakan kokopit, tapi baja dia saya gunakan baja tai ayam. Siraman saya gunakan misting ni. Ini pun kita gunakan timer, automation juga. Boleh link semua sekali. Memang kebanyakan orang buat fertigasi ni mudah. Dah beli je timer harga RM30, sampai masa pam akan jalan. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, macam mana kita nak buat semasa hari hujan, kita tak payah siram. So, kita tak akan membazir air. So, kita boleh letak sensor dekat dalam ni. Dia akan detect bila dah hujan, dah basah, tak perlu siram. Boleh jimatkan air. Sebab kadang-kadang ada setengah orang, bila nak buat pertanian ni, dia ada sumber air yang terhad. Jadi, kita takkan bazirkan air. Sebagai contoh, baru ni saya balik kampung dekat Kedah, air tak ada, tuan-tuan. Jadi, ramai orang yang tak boleh buat pertanian. Saya jumpa seorang kawan, dia tanam jagung. Dah 3-4 bulan dah terpaksa stop tanam jagung sebab masalah air. Dan lagi satu dia tambah pula dengan masalah harga diesel yang tinggi, tuan-tuan. Satu hari nak belanja sebelum ni RM80 untuk diesel. Sekarang diesel dah naik, lagi lah banyak, mungkin 100 lebih satu hari. Dekat situlah kita gunakan solar. Dan untuk belakang ni pula, sama juga. Media tanaman saya gunakan kokopit dan saya siram gunakan irrigation drip ni. Sama macam sistem fertigasi. Sebelum ni kita tanam kesum ni dalam sistem aquaponik. Memang tak pernah ada masalah, memang rimbun, tuan-tuan. Tapi fertigasi ni macam kurang sikit lah. Tapi alhamdulillah adalah tumbuh. Ada bunga pun. Bunga pun ada. Okey. Dan sebenarnya untuk kat belakang ni ada bendi. Bendi ni pun dah besar, dah banyak kali harvest. Dan sebenarnya saya letak kat sini, plan asalnya hari tu nak semai je kat sini. Tapi sebab tu ada masalah, tak ada stok kokopit. Teruslah dia besar dekat sini sampai berbuah. Dan ni sebenarnya saya gunakan stok untuk benih yang best seterusnya. Ni dah tua ni, kita biar je kat sini. Kat belakang sana ada halia. Halia untuk fertigasi ni setakat ni belum berjaya lagi. Tapi saya nampak lah sebab apa tak jaya, dan kita dah nampak lah cara untuk improve. Cuma tak sempat nak buat lagi lah. Bawang pun ada. Dan untuk tanaman bawang, saya rasa gunakan media kokopit ni memang sangat-sangat sesuai, tuan-tuan. Tapi nanti kita akan buat lah. Kat belakang tu capsicum. Ada sepokok je, kita tak boleh nampak. Okey, dah mula berbunga dah. Dan dekat belakang ni juga kita ada lagi kacang buncis. Ada 10 polybag. Kalau tengok bunga memang banyak, tuan-tuan. Tapi setakat ni tak ada lagi yang nampak keluar kacang yang belum ada lagi. Dan sekarang ni cuaca panas, daun pun banyak juga yang kering kat belakang ni. Bunga memang banyak, tuan-tuan. Memang meriah. Dan selain tu kat belakang ni juga, kat tangga belakang ni kita ada lagi. Okey. Yang ni kita ada cili besar, ada 5 bucket. Dan dekat bawah dia
kita ada tomato. Okey. Kat bawah ada tomato. Bahagian atas dia cili. Ni eksperimen tuan-tuan. Okay, cuma ada 3 pokok saja. Yang 2 sana tu cuma cili. Yang tomato terbalik ni ada 3. Nanti kita tengoklah macam mana hasil dia. Dan sebenarnya ada kelebihan kita tanam tomato terbalik ni. Bukan saja-saja nak buat. Selain daripada jimatkan ruang, ada lagi kelebihan lain. Nanti kita akan share lah. Tapi tengok result dulu lah. Kalau okey nanti baru saya akan share lah. Untuk ni saya punya tangki baja. Tangki nutrien untuk fertigasi. Kalau tuan-tuan tengok kat rumah ni, kita ada pelbagai jenis tanaman. Tapi kita cuma ada satu saja tangki baja. Dan cabaran dekat sini macam mana nak cari nilai ppm yang sesuai untuk pelbagai jenis tanaman. Kebiasaannya kita akan buat satu jenis tanaman ada dia punya tangki berasingan. Tapi macam saya ni takkanlah saya nak ada lebih daripada satu tangki. Saya cuma nak gunakan satu tangki, tapi saya kena cari nilai ppm yang sesuai untuk pelbagai jenis tanaman. Tentang power tadi tuan-tuan, buat masa sekarang ni power dia keluar ikut tingkap je tuan-tuan. Tak sempat lagi nak pasang solar dekat sini. Ini irrigation valve. Dan untuk pump ni saya gunakan smart switch untuk control on dan off. Dan sebenarnya bila kita gunakan sistem monitoring automation ni, banyak benda kita boleh buat. Bukan setakat nak on off saja tuan-tuan. Kita boleh tengok penggunaan air dan sebagainya. Dan kita akan ada lagi beberapa sensor yang kita akan pasang dekat tangki ni untuk monitor kita punya tangki baja. Dan sebenarnya untuk baja ni, kalau kita nak buat automatic bancuh sendiri pun boleh. Tu ke depan lah. Kita mula sikit-sikit dulu tuan-tuan. Untuk timun ni buah pertama, buah sulung. Untuk timun ni kalau tuan-tuan tengok, kita ada 10 polybag. Kalau tengok jarak antara pokok ni memang nampak agak terlalu padat lah. Dan memang saya saja biarkan padat macam ni sebab saya nak jimatkan ruang tuan-tuan. Kalau kebun luas tak ada masalah. Bila kebun sempit macam ni, tempat sempit, kita kena cuba maksimumkan ruang yang ada. Dan dekat atas ni dah bergabung sekali dah kacang dengan timun ni. Dah berkawan baik dah kat atas ni. Hang belit aku belit hang. Yang ni lemon, tak tahu lagi nak tanam dekat mana. Okey, yang dekat sini kita ada pokok-pokok yang saya beli dekat nursery. Sebagai contoh, mint, kucai. Ada lagi kucai dekat sana, daun sop. Dan sebenarnya untuk tanaman macam ni, kita nak tanam untuk kegunaan sendiri, tak payahlah kita nak beli benih semai banyak-banyak. Takkan kita nak buat sayur guna daun sop. Okay. So saya cuma beli saja dekat nursery, kita tanam balik dalam pasu yang lebih besar macam ni. Kemudian kita siram menggunakan sistem fertigasi. Untuk ternakan pula tuan-tuan, kita akan mulakan balik kita punya ternakan ikan, siakap ataupun talapia. Tapi saya rasa mungkin akan buat siakap kot, sama ada siakap putih ataupun siakap merah. Tak pasti lagi, dan kita akan buat dekat sini. Dan saya rasa untuk ternakan ikan kali ini kita akan buat dalam greenhouse. Saya akan dapatkan lagi satu greenhouse, kita akan bela ikan dekat dalam greenhouse. Dan tujuan dia ada tuan-tuan sebab nak elakkan air hujan. Air hujan ni berasid. Jadi ikan mudah terkena jangkitan penyakit dan penyakit lebih cepat membiak dalam air yang berasid. Kalau tuan-tuan dekat kawasan kampung mungkin tak ada masalah, ataupun tuan-tuan bela ikan siakap dalam kolam tanah yang besar, kena hujan mungkin tak ada masalah sebab tuan-tuan ada jumlah air yang banyak. Yang saya ni, saya akan bela dalam polytank. Bila kena hujan lebat, mungkin separuh pada air itu akan digantikan dengan air hujan. Ikan kita akan bermasalah, mudah dapat penyakit. Jadi kalau kita gunakan greenhouse, sistem aquaponik, kita letak dalam greenhouse, tak kena hujan, mungkin kuranglah masalah tu. Dan lagi satu saya nak cuba juga, lagi satu ternakan. Mungkin lain sikit yang saya tak pernah buat sebelum ni, nanti saya akan share lah. Okay, jadi tuan-tuan nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.